Semalam kita bicara tentang Isra' dan Mi'raj. Hari ini kita berada di lokasi Bukit Safa. Di sini adalah bukti tentang jerit-perih dakwah Nabi. Di sini adalah lokasi rumah Arqam bin Abi Arqam. Di sini juga pertama kali Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Di sini juga Nabi menyampaikan pengalamannya di Isra' dan di Mi'rajkan. Dan di sini adalah tempat bagaimana Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail menjadi bukti Safa dan Marwah. Setelah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya di tanah tandus kota Mekah, maka Siti Hajar telah berlari daripada Safa ke Marwah untuk mencari air kepada anak yang tercinta. Setelah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan isteri Siti Hajar dan anaknya Ismail ke tanah tandus Mekah, tiga beranak ini redha akan ujian kepada mereka. Ismail yang masih kecil menangis kerana kehausan. Di tanah tandus yang sunyi, tangisan anak kecil ini semakin kuat. Di bawah terik mentari. Kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tengah padang pasir gersang? Inilah hebatnya keluarga Nabi Ibrahim. Kebergantungan kepada Allah melebihi segala-galanya. Apabila kita yakin kepada Allah, saat itulah kekuatan luar biasa akan menjelma. Siti Hajar berlari-lari, matanya mencari, hatinya berharap. Di mana sumber kehidupan untuk anak yang dikasihi? 7 kali berulang-alik, kaki yang lelah tidak menghentikan harapannya. Dalam kehausan dan tangisan seorang bayi, ketika itulah dengan kehendak Allah, Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah. Hingga akhirnya, dengan kasih sayang Allah, terpancuplah air dari celah bumi yang gersang. Masya Allah, Subhanallah, mata air itu jernih, memancar tanpa henti. Itulah Zamzam. Dan disinilah di antara dua bukit yang sunyi, terukir abadi kisah perjuangan seorang wanita agung. Allah mengabadikan langkahnya menjadi ibadah, disyariatkan dalam ibadah haji hingga akhir zaman. Betapa besarnya nilai pengorbanan seorang ibu, betapa agungnya ketundukan kepada perintah Allah, dan betapa indahnya ganjaran bagi mereka yang yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah salah satu daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita mengambil ibrah daripada peristiwa Safa dan Marwah adalah kecintaan dan kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak. Kita sering mendengar berita tentang penderaan, kezaliman hingga menyebabkan kematian kepada kanak-kanak kecil. Kes-kes seumpama ini menyebabkan meruntun hati kita mendengar dan menontonnya. Tapi apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa Safa dan Marwah? Bagaimana Siti Hajar begitu kasih dan sayang kepada anaknya
sudahlah lama tidak dikurniakan anak. Apabila direzekikan oleh Allah untuk menerima anak, dia kasih dan sayang dan menjaga sepenuh hatinya, sanggup berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa untuk menghilangkan kehausan anak yang tercinta. InsyaAllah pada esok hari kita akan kongsi pula tentang hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.